1, 2, 3. Tada! Nampak tak? Style denim. Ibu tengok macam, ibu tak ada lagi color-color macam ni. Tumbler ni, dia cantik korang. Cantik. Kalau korang cari tumbler yang betul cantik, and then dia bagi bag dia ni. 1, 2, 3. Tada! Nampak tak? Style denim. Ibu tengok macam, ibu tak ada lagi color-color macam ni. Yang ni color denim. Nampak tak? Tumbler. Okay, dalam ni, dia ada bagi 2 straw. 2 straw, okay? Sekejap. Okay, ni cocok kat sini. So, boleh tukar-tukar lah. Kalau katakan nak pakai straw yang ni kan. Kalau pakai straw ni boleh lah. So, yang ni tumbler dekat area dalam ni. Lepas tu dia bagi sekali dengan ni, tempat cuci dia. Yang ni untuk cuci kan. Sometimes orang tak suka pakai yang jenis ada straw ni sebab nak cuci dalam. Tapi dia memang dah siapkan sekali dengan brush ni. Korang boleh cuci lah. Okay, korang boleh cuci dalam ni pun. Korang boleh masuk untuk cuci. Okay, jangan risau. Pakai yang straw ni tak ada masalah sebab mudah dan tak, orang kata tak mudah tumpah lah. Okay. So, dalam ni dia punya ni padu. Okay, so ibu nak dengar dulu. Biasanya kalau tumbler yang bagus ataupun termos yang baik, korang kena dengar dulu tau. Kalau katakan dia macam gemar, korang tak dengar apa-apa yang bunyi dekat luar tu, maksud dia memang bagus. Macam ni lah, dia macam pekak dia telinga kan. Macam tu. So ini Ibu sebab dia sukakan colour yang denim ni tau. Betul, denim macam cantik je. So ibu pun dapatkan juga satu. Yang ni berapa dia punya liter dia. Okey, yang ni 750 ml. Okey, 24 ounce. Yang ni sesuai lah untuk seharian pun boleh. Katakan nak top-up air pun boleh. Okey, senang yang ni. Nak bawa dia ada pemegang macam ni. Yang ni colour denim. Okey, korang nampak tak? Nampak kan? Denim dia tu. Cantik korang dapatkan dekat beg kuning. Ibu masukkan kat beg kuning.